Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Nurul Irma binti Muhammad Rawi, pembantu makmal Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang. Saya nak menjalankan satu eksperimen subjek sains tingkatan 1 bab 8, iaitu eksperimen 8.2, di mana kita nak mengkaji hubungan antara sudut tuju dan sudut biasan. Okey, radar-radar yang kita perlukan: kotak sinar, blok kaca, protractor, pen dan pembaris. Okey, di sini saya dah lukiskan siap-siap. Kita lukis blok kaca dan kita tetapkan sudut tuju. Sudut tuju dan garis normal kita dah buat siap-siap di sini. Okey, jadi antara garis sinar tuju dan garis normal ini kita namakan dia sudut tuju. Di sini saya dah tetapkan 50 darjah untuk sudut tuju kita. Okey, seterusnya kita akan padamkan lampu dan kita onkan kotak sinar kita. Okey, sekarang kita dah tutup lampu, dia ada dalam keadaan gelap. Dan di sini saya gunakan, kita tutup lagi dengan kertas hitam supaya dia betul-betul gelap. Okey, kita onkan kotak sinar dan adjust supaya garis sinar tuju itu betul-betul di atas garisan yang kita dah buat, garisan sinar tuju tadi. Okey, di sini kita nampak garis lurus. Okey, bila kita letak bongkar kaca ni, kita akan nampak garis dia dah berubah, garisan lurus tadi dah berubah. Okey, di sini nanti kita ambil dua garisan di sini, garis biasan. Dinamakan garis biasan. Ini garis biasan, kita ambil dua titik dan kita gariskan. Okey, kita dah buat garisan sinar biasan di sini. Okey, kita boleh alihkan dan kita buat satu garis normal di sini. Garis normal, dan kita boleh lihat sudut biasan nanti. Okey, sekarang ini kita namakan dia garis normal. Ini ialah garis biasan. Okey, di sini kita boleh nampak dari garis normal dan garis biasan ini kita buat anak panah di sini, anak panah cahaya tu keluar. Garis biasan di sini ialah sudut biasan antara garis normal dan garis biasan, kita namakan dia sudut biasan. Okey, kita boleh guna protractor. Protractor ni kita boleh dapatkan sudut biasan ni. Okey, kita nampak dia 50 ya, di sini 50. Okey, jadi sudut biasan kita dapat 50 darjah. Okey, jadi ini kita namakan dia sudut biasan. Okey, jadi kita dapati di sini sudut tuju yang tadi dan sudut biasan ini adalah sama, 50 darjah. Okay, sekarang kita akan sambungkan pula dari garisan titik ini ke garisan sini. Okey. Okey, di sini garis yang saya dah lukiskan dari titik sudut tuju ke titik sudut biasan ini, kita boleh nampak garisan ni. Okey. Dari sini, kita boleh lihat dari sini udara, kaca, iaitu keadaan yang lebih tumpat, ke udara semula. Okey. Dari udara ke kaca, kita dapati apabila cahaya pergi ke kaca, di mana keadaan yang lebih tumpat, dia akan mendekati garis normal. Okey. Dia akan mendekati garis normal, dan apabila dia keluar ke udara semula, dia akan mencapah. Garisan itu akan mencapah. Jadi kita boleh simpulkan di sini, pada ketumpatan yang lebih rendah, cahaya akan menjauhi garis normal.
Itu saja. Okey, sekian, harap boleh difahami. Terima kasih.